Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke channel The Secret of Gamelan Melayu. Adakah anda semua tahu apa itu gamelan Melayu? Gamelan bukan sekadar alat muzik tembaga, tetapi ia merupakan satu warisan budaya istana yang merentasi masa dan juga tempat. Ia bermula daripada Riau Lingga, berkembang di Pahang dan menyemarak di Terengganu. Setiap hentakan dan juga bunyi yang dihasilkan telah membawa satu makna dan emosi yang mendalam kepada para pendengar. Jadi, kami amat bersyukur kerana dapat menjemput 8 orang tetamu yang telah menembubah dengan Encik Nur Azman bin Haji Muhammad Ramli, seorang tokoh ataupun penggiat gamelan Melayu dan muzik tradisional Melayu. Jadi, siri ini akan dibahagikan kepada 4 episod dan harapnya dapat memberikan gambaran gamelan Melayu yang jelas. Dipersilakan. Hai, saya Koi. Saya Hui Ling. Hello, saya Afrida. Selamat datang ke channel The Secret of Gamelan Melayu. Baiklah, sebelum kita memulakan perkongsian hari ini, biarlah saya ceritakan sedikit tentang asal-usul gamelan Melayu. Jadi perkembangan gamelan Melayu ini dia bermula dari Kesultanan Riau Lingga yang pada masa dahulu mempunyai hubungan yang rapat dengan Kesultanan Johor. Jadi hubungan ini dia menjadi lebih erat apabila berlakunya perkahwinan antara putera Raja Riau dengan Wan Esah, iaitu adik kepada Bendahara Pahang. Jadi pada tahun 1835, Bendahara Pahang telah berangkat ke Riau untuk menghadiri istiadat pertabalan diraja, di mana beliau telah menyaksikan persembahan gamelan dan tertarik dengan keindahannya. Selepas itu, Bendahara telah membawa set gamelan itu dari Riau ke Pahang. Di situlah gamelan dimainkan sebagai muzik istana dan dikenali sebagai joget gamelan Pahang kerana dimainkan bersama tarian. Gamelan ini telah menjadi hiburan di istana Sultan Ahmad I. Namun, setelah kemangkatan baginda, tradisi gamelan ini mula terhenti. Tradisi gamelan ini diteruskan semula apabila Puteri Sultan Ahmad I di Pahang berkahwin dengan Sultan Sulaiman dari Terengganu. Beliau telah membawa alat gamelan ke Istana Terengganu, di mana gamelan berkembang pesat di bawah bimbingan baginda berdua. Di sini, ia dikenali sebagai joget gamelan Terengganu. Pada mulanya, gamelan hanya dimainkan di istana sebagai hiburan diraja, tetapi pada mulai tahun 1969, ia dibuka untuk persembahan umum. Kini, gamelan Melayu terus berkembang dan dimainkan pada berbagai acara, termasuklah lagu-lagu moden selain daripada repertoire tradisional seperti Timbang Burung, Ayak-ayak, Togok dan ataupun Topeng. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari kita menjemput 2 orang tetamu kita untuk membincangkan tentang gamelan Melayu tradisional. Jadi, Hui Ling, apakah pandangan kamu terhadap gamelan Melayu ini? Kalau bagi saya, gamelan ini dia memang didengari sangat monotonous sebab dia dimainkan dalam skala pentatonik iaitu do, re, mi, sol, la yang boleh diwakili dengan nombor 1, 2, 3, 5 dan 6. Jadi biasanya gamelan Melayu akan dimainkan untuk mengiring tarian atau perarakan masuk tetamu. Jadi bentuk dia akan berulang-ulang mengikut keperluan. Oleh sebab itu, memang kita akan dengar dia sama sahaja daripada mula sampai habis. Tetapi, actuallynya banyak rahsia juga dalam permainan gamelan Melayu ini. Banyak ilmu yang perlu kita mengambil tahu sebelum kita main. Baik, terima kasih Hui Ling atas perkongsian tadi. Apa pula pandangan Afrida terhadap gamelan Melayu ini? Okey, pendapat saya, skor gamelan Melayu ini kalau dilihat mudah sebenarnya. Dan sebab hanya ada 4 hingga 6 baris yang ditulis dalam nombor 1, 2, 3, 5 dan 6. Dan nombor ini mewakili not-not dalam skala pentatonik. Tetapi, banyak juga ilmu yang perlu kita tahu untuk menghasilkan ensemble yang harmoni. Contohnya, simbol V huruf kecil yang mewakili permainan kenong, simbol U yang diterbalikkan mewakili gong kecil, manakala simbol O kecil mewakili permainan gong besar dan semua ini kena dimainkan tepat pada masa permainan gamelan. Faham. Terima kasih Afrida. Tadi Hui Ling ada sebut yang gamelan Melayu ini dia punya bentuk dia berulang-ulang. Jadi ada tak satu istilah yang spesifik
nama spesifik yang mewakili bentuk-bentuk ini? Kalau bentuk-bentuk yang berulang-ulang ini, kita boleh sebut sebagai strofik. STROFIK, iaitu bentuk A dari mula sampai habis. Oh, so kalau macam tu, bentuk dia memang dari awal sampai akhir memang macam tu je ke? Actually tak, struktur bagi gamelan Melayu adalah buka, isi dan tutup. Yang berulang-ulang itu cuma bahagian isi sahaja. Jadi macam mana kita nak tahu lagu itu bertamat? Selalunya pemain gendang atau keromong akan menjadi ketua kumpulan kerana kedua-dua alat itu lebih mudah didengari oleh pemain lain. Jadi mereka harus ambil tahu dan membuat keputusan bila masa nak menamatkan lagu. Jadi bila mereka hendak tamatkan lagu, mereka akan melambatkan tempo yang dipanggil sebagai Ritardando. ritardando. Okay, baik. Kalau macam tu, dengar macam tu, gamelan Melayu ini dia sangat mudah untuk pelajari lah. Sebab main ketuk-ketuk ikut nombor sahaja. Taklah. Kalau untuk sarung demung dan sarung barong, kita perlukan mute selepas kita mengetuk satu not. Contohnya kita ketuk tangan dengan kanan-kanan, tangan kiri kita kena mutekan dia punya bila tu. So untuk yang gendang pula, kebanyakan rentannya dia akan dimainkan secara albit. Jadi bagi saya lah, untuk yang kedua-dua ni saya rasa agak susah lah kalau kita nak catch out dengan nak mainkan dengan betul. Oh, patutlah pada masa latihan hari itu banyak terkial untuk ikut rentak ya, itu. Tu. Okay. Jadi selain apa yang disebut oleh Huiling, Afrida, apakah pendapat kamu terhadap pembelajaran alat gamelan ini? Okey, bagi saya, gamelan Melayu ini sebenarnya taklah susah dan taklah senang. Kalau untuk gambang, ada 3 jenis ketukan yang boleh dimainkan, iaitu sekata, serentak dan berlawan. Dan ketukan ini tidak ditulis dalam skor ya. Jadi pemain tersebut akan main ikut feeling dan kesesuaian lagu gamelan tersebut. Okey. Jadi bagi kamu berdua, apakah alat dalam gamelan Melayu yang rasa paling susah untuk dipelajari? Keromong. Kenapa keromong? Sebab kan keromong ni dia memain peranan untuk bermain bunga-bunga untuk lagu tradisional ini. Notasi yang perlu main tu dia tidak tercatat. Jadilah agak susah kalau kita tak tertulis tu. So lepas tu kita pun tak boleh tambah sesuka hati. Kita ada caranya untuk yang kita kena ikut dalam penambahan bunga-bunga ini. Saya setuju pendapat Huiling, dan bunga-bunga ini pun ada perbezaan antara negeri Pahang, Terengganu dan Istana. Ya. Baiklah, terima kasih. Selain kita dapat menambah bunga dengan menggunakan keromong, mewariasikan corak dengan gambang, apa lagi teknik yang boleh digunakan untuk mengkayakan lagi gamelan Melayu tradisional ini? Ada tekniknya. Teknik tersebut kita panggil teknik mencincang. Teknik mencincang macam ini mencincang bawang? Bukanlah. Teknik mencincang ini akan dimainkan oleh pemain-pemain saron ya. Okey, faham. Jadi, baiklah, disebabkan masa yang tidak mengizinkan, itu sajalah perkongsian kita pada hari ini. Jadi, terima kasih Huiling dan Afrida atas kesudian perkongsian tadi. Sama-sama. Jadi penonton-penonton, jangan lupa like and subscribe untuk channel ini. Jadi kita jumpa lagi pada episod yang seterusnya. Bye. Bye-bye.